Hai korang, welcome. So, hari ni saya nak bagi tahu korang pasal Dapur Kelana. What is Dapur Kelana? Dapur Kelana adalah salah satu inisiatif baru daripada Pengakap Kelana. So, hari ni saya nak introduce dekat korang satu menu khas iaitu cincau carakter. So, tak nak cakap banyak, tak nak kecek banyak. So, sekarang ni saya nak explain macam mana kita nak buat cincau carakter. So, pertama sekali kita ada dekat sini adalah ais batu kalau korang tengok. So, the second one adalah cincau. Cincau ni special tau. And lepas tu kita ada susu. Susu ni secret ingredients kita. And obviously gula. Gula ni adalah mana boleh kita bagi tahu kan. So, saya tunjuk cara pertama which is kita ambil ais. Okey, sekejap Kita ambil ais, kita tuang dulu. Okey, lepas tu kita ambil susu ni pula. Tuang juga. Tuang elok-elok jangan tumpah-tumpah. Oops, sorry. Lepas tu ambil yang gula dia. Letak. Okey. And kacau dulu sampai dia sebati. Okey, untuk gula depends lah. Kalau korang nak manis, korang boleh minta extra ke apa kan. Pandai-pandai lah korang request. And lepas tu the last one adalah cincau dia yang obviously secret ingredients juga. So this is the last part. Korang tuang je. Kalau saya, alamak dah penuh. Kita letak sikit je lah Okey, so saya ambil cawan. Kita kacau dulu. Okey, and obviously the last part adalah nak rasa betul ke sedap ataupun biasa-biasa je. So saya tuang alamak tumpah, sorry. So saya tuang. And ni adalah kejadiannya korang. Ni korang akan dapat cincau ais and obviously dia sejuk lah sebab saya letak ais. So kita cuba. Oh my god, sedap. Sebab saya tak suka manis sangat. So, saya tak letak banyak sangat gula. And dia sangat creamy. Sebab apa? Sebab susu yang diorang bagi adalah susu yang creamy, berlemak and obviously sedap. So, I think that's all from me. Bye!